Very special episode lah guys. Bro, you sit on the grass bro. Bro, it's okay bro. It's okay, you sure bro? Mana mic aku? Apa dia? Oh. Assalamualaikum, welcome back. Assalamualaikum, welcome back. Ya, Agak rasa dia sikit air ni. dalam chaotic. Ya, doh. Dalam apa orang cakap, kekalutan, keganasan. Ya, sebab Aduh, nak aku belum buka puasa lagi lah. Apa dia? apa dia? Masa? Ni lah orang cakap hujan-hujan. Hujan. Belum buka puasa? Belum. Memang belum? Ya, belum buka puasa lagi. Lalu Macam kenapa? Inilah apa Nabi. yang orang nak. ya. Dia nak tengok kita tunggu macam mana macam mana ragam puasa, kita. Nabi ni. Dia- Sorry tengah nak wish happy iftar kat girlfriend jap. Sorry kau okey lah hari kau? Okey tu, tanpa girlfriend pun aku okey tu. Tak ada girlfriend pun aku okey. Aku sebenarnya aku tu pun tak tahu girlfriend tu apa sebenarnya. apa dia? Oh, tak tahu girlfriend tu apa? Ha? Apa dia? Tak. Macam Macam ni macam betapa hidup Oh. ni apa makna lah. Oh, Kalau ya. dengan kawan-kawan Ui. aku. Oh, pace senam. Full sprint. Oh, berbung. Boleh kita kat mana? Kita kat mana? Kita kat mana? Kita kat mana? Kita Kita by the way kita ada dekat Dah berbuka guys. Alhamdulillah. Bismillah. So apa yang nak lead pasal orang kau lah, kau tengah. Bismillah. Azim lah, dia pakai. Janganlah aku. Kau memang kau lah. pemakaian kau sempurna ni. Aku ingatkan tadi Okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika afdana bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga dengan rezeki ini dapat menjadikan kami seorang insan dan juga muslimin yang lebih beriman. Amin. Amin. Aku suka Azim dapat jodoh yang cantik-cantik dan baik. Amin. Aku sama lah aku. Oh, amin. Dan Amin. orang juga dapat jodoh dan rezeki yang berkah. Amin. Dan juga kita nanti buka tak boleh lambat-lambat. dapat Buka dulu. sponsor, Oh, dapat sponsor, dapat sponsor. sponsor. Dapat sponsor. Amin. Amin. Dah. Buka tak boleh. Hari ni Reon. Ada ni Ada apa? Kemah. Kurma. Rumah. Kurma yang gaduh dengan onde tu. Buka pasal guys. Makan. Diorang ni dah berbaik hari tu aku tengok. Tapi dah tua diorang. Alhamdulillah. Hidup lagi ya aku puasa yang ke 17. Ya kau 17. Tahu. Ha. Sejujurnya cakap aku ingat ini hari Khamis tu sebenarnya. Ini main Khamis pun. Hari ni main Khamis. Kan. Sebab tu kau tak pergi solat Jumaat. Hari ni Jumaat. Oh ya. Khamis satu. Apa ni? Air. Baru tadi kita orang pergi bazar dekat sini. Ya. Baru aku ni saja ajak orang. Ya. Boleh. Aku tak lapar pun. dah minum aku dah lega lah. Asal? Apa aku sebenarnya ni kali kedua aku pergi bazar ever dalam tahun ni. Oh ya. Serius tau. Aku tak pergi bazar Tapi ni tak consider bazar lah bazar. sebenarnya. Dia macam apa orang cakap? kata booth, booth, vendor. Lepas tu aku pergi dekat hari tu aku pergi Komandan. Bazar. Mahal gampang. Oh, bazar komandan. Ya? Kau bayangkan nasi ayam nasi telur dengan paru berapa belas ringgit? Nasi lemak. Kau campur nasi putih. Nasi putih. Belas Belas. Oh, syak. Pasal aku tanya dia, lauk tu berapa ringgit? Lauk apa aku nak beli ayam kunyit. RM6 gampang satu plastik. RM6. So memang ternyata memang mahal lah. Oh, Memang sekarang mahal tu. Patutlah aku rasa- orang kecam-kecam tu aku rasa. Aku ni dulu apa tapak kot, mahal kot. Tapi tu lah. Roti jam pun sekarang RM8 tu. RM8. Tempat aku sayang baru RM10 siut. Aku pergi sayang baru RM10 tu. Dulu RM5 je. Bazar Samudra RM10. Ya. Dulu RM5 je dul. Apa nama ni? Nasi tu Wednesday, nasi gabu tu kan? Nasi gabu ke? Saya mention nasi gabu. Aku hari tu beli kat bapak aku. Bapak kau jual? Bapak kau jual? Kan? Kau cakap beli kat bapak kau? Oh beli untuk bapak. Oh, beli untuk bapak kau. Harga dia RM13. Ui, nasi kerabu RM3. Yes. Weh, Telur standard lah. telur rogeng dengan tu apa benda Nasi kerabu makan telur goreng bukan ya? salah. Telur masin. Oh, Masih telur ikan. Ikan rogeng. Oh, ikan rogeng. dengan apa tak satu dia macam bentuk cili tu. Benda aku. Oh ni apa? Salok. Salok ada kan? Ada. Allah. So by the way kita kat Bazram. Tapi kau tahu tak Bazram ni ada dapat kecaman. Bazram Bazram nama dia. Bazar Ramadan. Nama dia kecam sebab kata ikut culture Indonesia lah. Tapi aku Siapa yang ikut culture Indonesia? Bazram ni lah. Bazram. Bazram kan orang Indonesia kan pattern-pattern diorang kan suka
Singkat-singkat Singkat-singkat, kan. So macam aku tak apa benda bazar Ramadan je lah. Bubur pun sama ke? Dengan bukber. Buka puasa dulu. Dengan Chinese, dengan Oh, Chinese. dia Chinese. Ni orang buka puasa lagi pula. Ni. Oh, ya. Aku tak mengira kaum. Kalau kita makan kau kena makan juga. Kau memang Jadi tengah lari kau tahan lah kejap suruh minum air. Aku jenis ni kalau tengok sini makan dulu. kau macam pakcik lah. Jemput macam tu lah, jemput ah. Opah-opah punya style. Memang baik tu. Ni makan belakang ni semua aku ajak makan ni. Dia orang kerja kat vendor. Oh, Dia sebenarnya kerja ni. faham. Yang ni orang kerja balik. Jemput. Panas. Macam mana kau buka tu? By the way, kita By the way. makan Maggi kat sini. Ya tu tadi kita orang cari aku sebenarnya goals aku nak cari nasi kabur lah. Aku nak cari nasi biryani ke apa tu Nasi, sebenarnya. nasi yang bergempak sikit kan. Tapi Aku cari ni nasi lemak. satu ni lah aku terkejut dengan price juga lah. Ya. Aku jenis yang tak pergi bazar. Ni okey tak harga dia? RM9.5. RM9.5. RM14. RM14 RM9 Arab. RM14.5 eh. RM15 lah. Mahal betul. RM14.90 untuk Maggi dengan ayam tu. Ya. Tapi nak macam ni dia bukan sama kita Ya, lah. betul. Ni Dulu masa kita duduk sama Merdeka dulu. Dulu? Murah tu. masa zaman aku sekolah tu 50 sen dia dapat semua ni. Kita sama sekolah. 50 sen semua ni. RM50. Kau sekolah mana? Gafu? 50 sen tu sudu lah. Yang lain so aku curi. Gafu. Oh. RM50 bayar sudu. Sudu aku free. By the way kita makan tak nak tunjuk Tadi humble lah, kita humble, orang- humble. aku nak cari nasi-nasi apa lagi. Apa? Apa yang start? Kau dah ulang balik kan? Mana ada? Oh tak, okey. Ha. Tadi aku buat pusing aku cari nasi kabur. Oh. Aku nasi biryani tu. Aku ni Mana sama. Tapi itu lah sebab aku terkejut dengan price point Price dia dia. juga. Price dia juga. Bayar mahal. Ni berapa ni? Ni RM14. RM14 RM14 lah. Tapi kalau dulu RM9.5 kan? bukan. RM9.5 yang rap tu. Ya rap tu. Tapi aku terkejut lah sebab kalau macam aku sekolah dulu Ha? 50 sen lah. Kan kita sekolah sama dulu. Kau kat mana tu? Aku tak 50 sen tu sekali sudut je lah. Yang lain tu aku beli aku curi. Aku makan je lah tu. Kau suruh aku free tu. Macam tu lah tak Tapi ni berhati first lah. time yang kita buka puasa sama kan. Ya, first time tu. Kan. Dah ujung-ujung lah. Oh. Ni tu. Zim, Ujung lah. Panjang berkawan. hati-hati kat belakang kau. Ada apa? Pandang kiri. Oh hei. Deki Bismillah, mak. Apa? Semua aku nak makan. Kau ingat aku tak nak. Zim. Serius ni? Tak dia ada ni vending machine RM50 sen. Tapi ayam dia besar ke tu? Besar. Benda Besar? yang buat podcast lepas tu kutu-kutu orang. Tahu dah puasa tu. Bukan. Ya buka kan? Aku tahu ayam tu sedap ada cheese tapi tak payah sampai macam tu. Ternampak. Benda ni mengganggu. Bukan mengganggu. Tapi aku nak nasi kabur lah. Weh, tahun ni aku tak buka nasi kerabu lagi tu. Faham tak? Sedap tu. Padahal tu makanan wajib tiap tahun tu. Nasi kerabu. Lepas tu ada Aku makan nasi pada ni waktu hari Khamis je. Salad lada tu. Lepas tu ayam rogeng. Aku yang dah nasi royal Kedah tu. Nasi lemak royal tu je dah. Oh Nasi iyalah. lemak royal tu bukan nasi kandar. Boleh kata lebih kurang sama Oh, ni by the way semalam aku dah rasa dah. Apa? Mi sukiau. Oh ya? Maggi sukiau. Mi sukiau. Kat mana? Mi dia pakai macam mi apa nama tu? Ramen. Kau tu mi kolok ah, mi kolok Sarawak tau. Ha. Mi kolok Sarawak lepas tu sebenarnya paste sukia tu pedas sebenarnya. Dia tak rasa pun macam betul-betul sos sukia tau. Tapi tak tahu lah mungkin tempat aku macam tu lah kot. Sebab bagi aku rasa macam mi dia okey cumanya sukia tu pedas sampai aku rasa macam dah tak rasa dia punya paste tu. Dia punya paste bawang pun semua tu. So aku boleh rate dalam 6 lah, 6 ke 10 macam tu lah. So bila ada orang cakap macam kita nak suruh buat pergi bazar spend less daripada RM20 memang tak dapat lah. Ya, ada suruh kita buat kan. Jadi sorry tu, tak dapat tu. Satu kesuntukan masa lah. Itu dah suntuk masa pertama. Yang kedua, makanan RM20. Roti john pun RM10. Aku suka macam mana dia orang tak kisah pun kita buka puasa dia orang lari. Dia macam tak kisah tu. Kau macam tak segan pun kan? Ha. Makan kata dia orang tengah diet ke apa kan. Tengok kita makan pula. Tak apa neka makan kita. Ya tu. Sebab sekarang nak review macam kita makanan lain-lain kan. Tahun depan lah tahun depan. Tunggu tahun depan. Mantap tahun depan dalam studio. Tapi kan, kau tahu tak tahun ni orang dah jadi trend buka puasa dekat open space macam ni. Orang. Dan bagi aku lah,
secara peribadi aku suka benda tu. Sebab merapat Sebab kan. dia jemaah tu kan satu sunnah orang kata. Ni kita buka puasa ramai. Dia patutnya kan beli satu dulang besar. Dulang Ayah daripada tu. lah. Kita makan ujung-ujung. Manis lah air dia. First time kau aku buka puasa dengan Maggi. Ya. Aku betul. Kau first time tak aku buka puasa tempat macam ni. Aku bukan jenis penggemar pergi Bubur-bubur ni lah. Bubur. Aku macam mana cakap Bubur. Bang. Aku Saya apa? buka puasa buka puasa. Aku macam Relax lah. Respect aku tak. aku macam apa nama? Aku jarang tapi aku suka vibe macam ni lah. Macam berbuka dengan member semua kan. Sebab aku kan memang jenis berbuka kat rumah ni orang kan. Memang macam aku beli apa-apa memang bawa balik rumah lah. Aku suka je, cumanya aku tak suka nak. Tadi kan kita datang sini jam kan. Aku nak rushing semua menempuh kan. jam tu aku tak suka. Lepas tu nak menempuh orang-orang ramai tu. Tak larat lah. Tapi apa ni? Dia cakap apa? Dia cakap apa? Tapi apa aku cakap dia? By the way kita kat kau tahu ni Stadium Merdeka punya story lah. Okay. Aku tak sangka aku dapat peluang untuk cerita benda ni. Kau tahu cerita. tu stadium ni bersejarah kau tahu. Tahu. Sebelum ni lah. Stadium Nasional Bukit Jalil, famous stadium ni orang kata ada epic dia tersendiri lah. Tahu Epic legend semua tu. Bukan itu rank ML. Habis tu So apa? dekat sini lah. Apa orang kata Arumugam, Lalu. Ada mungkin. Mutu. Mutu. Ni main ke? Bukan. Tak. Apa ni? Sinilah sejarah Sami. Malaysia menang dengan Korea Selatan Olimpik 1980 Olimpik. kan? Ya, Olimpik. betul. So kat sini Masa lah. tu aku ingat aku ada duduk situ lah. Ya. Sebab aku duduk situ. Ni aku waktu tu. Lah, kau kat situ je. Aku tu jalan belakang ni mana ada tau. Aku panjat pagar ni tengok. Dia ball boy bodoh masa tu. Itulah bodoh kan ni kau tahu yang warna kuning ni. Itu lah kita jumpa. Yelah, So kita dah kenal lama gila lah waktu tu. Waktu tahun Merdeka tu. 1980. Ya Allah. Sebab aku ingat lagi. Aku panjat situ. Lepas tu aku tengok dekat orang duduk situ. Aku tahu gila. Aku kata untungnya dapat duduk dalam. Rupanya aku tengok Anik lah. Astaga. Kat situ lah yang kita orang kena tegur dengan Socheng Out tu. Sebab aku sebenarnya aku dapat datang sebab aku dapat tiket daripada coklat. Aku buka warna coklat tu, golden ticket. Apa? Ni macam apa ni? Ni yang nama yang bagi tu ni Wala Winky Warna Winky. Warna Winky lah. Wala Winky kan. Wala Winky. Dia pakai topi-topi macam topi-topi alisat mata lah. Tapi tu coklat. Kilang coklat tu. Dah kembang Maggi aku Kembang Aku cakap apa ni? Tak, saya cakap macam tu. Tak, sama je bodoh. Apa ni? Kita memandang kita pun dah nak apa ke? Makan tak boleh bercakap. Ni. Memandang kita pun dah masuk penghujung Ramadan. Ya betul. Dan nak raya minggu depan. So macam mana korang punya puasa so far? Daripada hari pertama, bukan so far. So far. Aku tahu joke kau ni. Aku dah So far sejauh ini macam mana awak punya pengalaman berpuasa lah? Sejauh ini So Sungguh far beratnya. away. lama di sini. Tak ada ke apa-apa yang terjadi ke yang Yang menarik Ada menarik? Tak kisah. Kalau tak ada, Aku rasa aku kena tunggu aku balik kampung dulu lah. Nanti nak raya baru aku ada cerita. kau balik kampung. Sebab bosan tu aku bukan puasa kat tempat kerja. Oh ya betul kan. Korang kalau ada experience apa yang best kan? Contoh ada tragedi yang aku tak tahu lah nak kata macam mana. Dia aku tak tahu lah benda ni macam dia kata rezeki tu memang rezeki. Tapi bulan puasa tahun ni banyak menyedarkan aku the power of sedekah tu. Serius, the power of sedekah. Sebab kalau nak kata aku ni rajin sedekah ke apa, tapi Allah, aku baru sedar mic aku terbalik pun. Aku macam ada lah kadang-kadang bagi aku sedekah, aku jujur lah, sedekah paling banyak aku nak bagi pun RM2. Senyum lah. Senyum RM2 lah. Tapi tahu lah, ada lah kadang-kadang tiba-tiba dapat kerja. Wish. Dapat kerja tu? Tiba dapat kerja. Dah employed? Dah Unemployed sekarang. Aku unemployed. Syarat tu batik fragrance. Syarat. Tiba dapat kerja. Lepas tu
Lepas tu Pak ni dekat pun insyaAllah akan ada job betul. Betul. So macam Ya, tu. bila satu fikir macam aku rasa ni maybe sebab aku bagi RM1 hari tu kat makcik aku. Tu. Tapi selain daripada tu ada lah. Macam kau gabung kat macam aku pun tahun ni pun tak adalah sedekah banyak macam apa nama Papale pun tiap Jumaat tu memang akan pergi sedekah lah, tu memang buat lah. Lepas tu ada satu ni aku sedekah apa Mainan kan? bukan apa nama ada orang bagi makanan free. Lepas tu kau bagi kat orang lain? Aku bagi dekat gelandangan. Sebab aku kata macam dia orang lagi perlukan daripada aku ya kawan. Aku bagi lah. Lepas tu inilah sebab dia apa-apa yang menguntungkan aku lah. Contoh macam kalau dapat ada job aku pun untung lah. Betul. So untung. and then ada lagi lah aku tengok orang-orang lain. So, macam bulan puasa ni betul aku rasa sedekah tu memang power lah. Dia betul sampai ada orang pernah cakap jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Betul? Kita sedekah sampai kaya betul. RM1 pun tak apa. RM1 tu. RM1 pun cukup. Aku ada seorang kawan bapak aku ni. Dia memang jenis bagi duit. Tak kisah orang kaya ke miskin memang bagi. Dia kadang jumpa macam bapak aku ke. Bapak aku kerja dulu. Bagi dia duit. Tapi macam kat rumah dia, bapak aku cakap rumah dia macam istana. Ya? Kau bayang rumah kau Datuk ke bukan? ada initial kau. Oh you? Mention lah. Tulis initial besar-besar. Oh macam Ramli Mention lah, rumah mention, sumpah mention. So tu lah orang cakap nak sedekah ni kadang-kadang tak payah berkira pun. Ya tu. Sama sini macam alah nak bagi duit ni kat orang susah je. Tak juga. Tak juga. Betul. Kau mana location ni kau bapak kau? Tak ada lah. Just nak tahu lah macam Ya tu nak melawat lah. aku nak tengok initial besar tu je. Memang dia orang Kelantan. Kelantan Macam bapak aku nak pergi umrah ke apa selalu kan. Dia datang dia peluk-peluk apa tu semua dia bagi duit. Bukanlah aku nak cakap tu sebab dia kaya. Nanti ada orang cakap macam, "Oi, aku bagi kau 5% tak ada pun aku dapat 50,000 esok." Ada budak yang dia macam tu kan. Tapi nak kata the power of sedekah orang cakap. Ya, macam ni Satu kalau kau tak dapat daripada segi duit, Kesihatan bro. yes, keberkatan. Rezeki ni datang macam-macam cara. Ya. Ya tu. Ni dapat jumpa bulan puasa ni pun. Rezeki kat macam. Rezeki kat. Buka puasa dengan family. Betul. Kesihatan. Kau buka dengan kawan-kawan pun ini enggak. Betul. Dapat buka puasa berjemaah macam ni. Satu lagi semalam tu. Apa? Live affiliate aku for the first time bro. Nutup lah. Finally still 4 angka. Weh. For the first time. Betul lah 4 angka. Macam mana? Tak faham. 4 angka. Apa tu? Pak angka tu untuk apa? Total sale aku buat malam. Oh, RM10,000 lah. 10,000 ke 5. Kau tengok. Aku lemah ke babak nombor. 4,000. 4 angka lah. 4 angka, 4,000 lah Pak angka. 2,000 pun 4 angka juga. Tapi kau sebut Pak angka awal jadi 4,000 lah. dia 2 angka lah, 2 angka Okay, dapat tempat. kosong. Macam mana? Tak aku gelak. Aku gelak. Tu lah, aku rasa bulan puasa ni macam-macam enggak lah. Banyak. Yang menyedarkan aku, kita kena puasa lah. Tak adalah. Tak puasa kan memang. By the way ni kali kedua tu aku kat WhatsApp sini sebenarnya. Ya. Kalau bubur berapa kali lah? Kalau bukber, aku to be honest cakap kan, bukber kan. Bubur hari? tu apa maksud? Buka bersama. Buka bersama. Kan kalau Indonesia dia pakai bukbar tu, buka bareng. Kita bubur lah. Oh Malaysia Malaysia bukber. Indonesia bukbar lah. Kita buksa lah. Buka sekali. Oh, aku dengar boxer. Kita book sign lah. Buka sign. Apa dia? Oh, kalau Kita buta lah. Buka apa? teman. Buka teman. Aku cuba lah. Aku rasa tak ada lagi aku kat puasa dengan kawan sebenarnya. Ya. Sama ni semua dengan girlfriend aku. Sebab Kawan satu kau ada kawan kerja? Satu kawan aku bukan kawan lah, masalah dia aku lah. Tak ada BT bro. Dapat 4 angka? Kau ingat 4 angka tu lah aku dapat. Itu sale. Aku affiliate je. Okay lah. Tapi best lah tahun ni banyak. Sekarang ni orang Pantai nampak ada open space je orang buka situ. So bagi aku macam cool lah. Apa nama ni? Kat KCC pun ada kan? Sebab dulu kalau kita fikir, kita nak buka puasa ramai-ramai dengan kawan-kawan, mestilah nak kena pergi kedai mahal, kafe ke. Ini tak payah dah. Betul. Kau masak je, lepas tu kau
Duduk tepi jalan kan. Jalan. McD. McD. Weh, badu plastik dia macam McD tu. Ya dosa tu tadi aku nak cakap aku nak jerit teroris. Tapi Ke sebab ni tadi ya, ni kita tiba-tiba kena restrict tu. Ya. power. Tadi kena restrict kejap. Tapi ni first time. And entah bila ya tu. Dulu. Sebab aku payah tu nak tempat macam ni sebenarnya lah. Kecuali dengan kawan-kawan lah. Aku kan ni kalau kawan ada ajak ke. Wah, aku nampak enggak. Aku kalau dengan family pun susah kan atas benda-benda macam ni. Korang dengan family Family aku susah. lagi lah payah. Dengan family susah tu. Kenyang enggak tu portion dia? Kenyang. Tapi rasa insecure tengok orang jogging kat sini. Pasal nak jogging lah. Jogging sekejap. Jom. Jap. Buat page 5. Terus 5 laju tu. Laju ke? Alah, FOMO semua ni. Aku tengah menikmati pemandangan ni. Sebab aku first time aku rasa macam aku tak pernah lagi. Aku susah nak balik ni. Sat. Kenapa? Oh yes. Tak nak hujan. Tapi kan kita nak singgah tempat lain kan. Mall mana dekat sini ah? Lalapot Lalapot ada, TS ada. Semua lalapot kau nak buat apa? TS tak ada. Ni apa nama ni? Times Square ada. Times Square. Ada PM ah. Wangso Wak pula. Pasal lagi ni tengok podcast. Ha? Tengok. Kenapa buka? Aku tak boleh fokus tu kalau tempat-tempat macam ni kan. Aku Ya. tak tahu lah. Aku tak tahu kenapa. Tapi Aku lah tak boleh fokus. aku rasa kita disclaimer lah. Podcast kali ni kita nak borak sangat pun sebab dia nak kita berbuka je betul tak? Dia nak tengok So, kita- derajat kita buka. Jadi habis lah. Ha. Kejap lah boleh lah bagi lah kita sebab apa? Boleh lah buat orang layan sebelum raya. Betul. Come on! Kita orang tak tahu apa yang terjadi by the way. Nah, aku tak tahu. Aku tahu. Kita orang main Aku sorak memang je. suka sorak ni. Ya. Aku Dia suka. memang culture sini. Aku tak boleh, aku ikut-ikut. Aku memang seronok. Kita start, kita bawa ombak. Kita bawa ombak. Seronok lah. Ya, bro. Sebab tu cakap function kan. Buka puasa macam ni. Apa tu? Gua apa? Siapa ni? Lucy dah ni? Depot tu. Dia semua untuk depot. By the way aku dah settle, kau dah settle? Birthday. Oh, happy birthday. Birthday. Untung lah birthday. By the way guys, korang share lah korang punya pengalaman puasa. Nak dekat puasa ni dan nak raya ni apa yang terjadi. Mungkin ada benda yang tak baik, ada benda yang baik ke kan. Kau nak share boleh lah kat komen. By the way, Song of the Week kali ni kita tukar. Oh, Raya Song of the Week bro. Bukan tu untuk raya. Untuk raya ni kita nak buat raya seorang duit. Oh, ya. Part tu. bila nak buat tu? Kalau raya Jumaat? Nanti lah kita borak kot. Ni cakap. Bila nak buat lah? Tu, konsert bila? Tanya pula. Okay, korang Kita saja biar- lah. Hari apa korang nak? Kita biar diorang set up kita punya schedule. Tapi betul lah. Nak kena follow aku. Tapi aku rasa kita ada seminggu lagi sebelum raya. Sempat je kalau kita nak buat bazar lagi sekali ke. Sempat. Kan? Tengok lalu macam mana. Mungkin kita akan buat vlog pergi Mitek. Tengok ke Buat vlog pergi beli baju raya pula kan? Oh, beli tak ah? Aku cuci mata. Cuci mata. Kau baju raya lah? Aku hari Isnin minggu depan insyaAllah. Kenapa isi minggu depan? Saja. Oh. Duit masuk Tak. lah ni. Tak, bukan. Dia long ni. Tengah cari duit ni. Oh ya, yeah, okay. Aku kuning. Kau? Kuning Sama tak? lah. Kau? Aku soft yellow. Hijau. Aku soft hijau. so hijau. Oh. Hijau lembut lah. Kau kuning apa? Green lembut ah, green lembut. Bukan. Lembut green. Weh, ni air masak kau sikit ni. Itu ni. So sweet charity tu. Itu charity. Oh dah. Itu band tu. Sweet chamomile lah. Itu kau sikit tu. Tapi aku tak melunaskan hasrat aku buat apa? Aku punya keinginan aku nak buka puasa kat Sukiah. Sebelum tu aku rasa hubungan aku dengan Sukiah semenjak masuk Ramadan ni dah renggang.
Tapi bukan pack ke? Pernah kena unit gegas ni tutup tu. Aku rasa. Tapi pack sangat sana ni. Ya, tapi maybe pergi time lepas Isyak. Oh. Pergi Zuhur lah. Puasa. Tak, maksud aku Zuhur book. Kau tunggu dah daripada Zuhur sampai Maghrib. Tak boleh ya? Kau nak kena tunggu Zuhimi lagi. Zulkarnain lagi. Zufami. Zulfahmi. Ustaz Zufami. Bukan. Zul Arifin. Zulhijaz. Zulhijaz. Zulhijaz apa? Dia nama bulan. Itu Zulhijaz. Hijaz tu. Hijaz tu nasyid. Nasib. No shit. Aku distracted tu sebenarnya. Ya. Dia macam terlampau banyak yang tengah terjadi sekarang. Dan juga terlampau ramai bidadari. Tapi kita pun tak lama-lama kak. Kita ni lah, sebelum balik kita sorak dulu lah. Kita buat apa ni? Kita buat ombak-ombak. Kita buat. Ali. By the way, sekarang kau apa dah? Kita yang ni lah, yang Stone Gemilang. Nyatun. Dia bilang, oh dah. Betul tak lagu tu? Aku Kau apa? Kau buka puasa lah. Apa yang paling syahdu sekali lah? Maksud kau? Apa yang paling kau rasa so far untuk kau buka puasa? Apa yang benda yang kau rasa paling sedap lah? Paling sedap. Air ni tu aku beli dekat Bazar Selain Baru by the way. Air ni, air Blue Lemon. Blue Lemon dia, aku ingat waktu tu macam nak minum Soda kan? detox dia soda. yang lama tak ada? Yang lama tak ada. Detox sikit perut lah dulu minum. Ya duk. Aku plan aku nak minum air detox sebab yelah puasa? asyik minum air manis. Kau time buka puasa kau detox? Bukan detox apa? Oh detox. Oh nak makan tu. Tak, detox. Air detox ni, Oh, air okay, untuk air mencicingkan detox. perut kurang tu. Oh. Itu bagus lah. Mati Macam lah nyamuk tu. Itu shit talk. Itu shit talk. Itu kalau kau nak spray kat nyamuk. Tak ada spray kat aku yang mati je. Okay. Tapi betul, Blue Lemon sakit tu perut sedap tu. tu. Ha? Sakit perut tu minum Stop yang minum detox. detox. Yelah nak bagi beg lah. Mati lah nyamuk. Okey. Air laut ulang. Okey. Air laut ulang. Tak ada lah, orang kena lah macam lapis perut dulu. Tu tu. Masa aku minum air tu lepas aku nak makan. Oh. Makan habis aku tahu dia begitu. Tapi aku nampak Blue Lemon. Aku beli Blue Lemon tu. Aku expect macam biasa-biasa lah. Itu bukan minuman pertama kau lah. Detox tu. Bukan maksudnya buka puasa je. Nah, tu detox. Bukan. Oh, Tapi syahdu lah tu. So tak Blue Lemon tu aku nak repeat. Nangis lah. Ha? Nangis lah. Asal nangis? Syahdu. Syahdu. Aku tahu ni lawan. Hati Sayu, itu sayu. Betul lah. Aku tahu apa tu. Tu syahdu lah. Syahdu. Kalau aku buka puasa, aku tengok gepuk tu. Ni apa? Ada, bukan Ada, rasa kau. ada. Tak sakit perut. Tak tu. Dia hari-hari gila kalau boleh nak Tak pergi air global. gebuk. Dah lah pedas-pedas kan. Sedap tu sebab aku macam sama juga macam Suki lah. Semenjak bulan puasa ni, hubungan aku dengan yang gebuk semakin renggang. Oh, faham. Aku nasi kandar tu. Dah renggang hubungan aku dengan nasi kandar. Oh, ya tu. Kenapa? Tak tahu lah, aku rasa macam Apa yang terjadi dengan kau? tahu dengan aduh. Iskandar? Patap lah. Patap lah. Masing-masing tak boleh nak orang tu bagi persefahaman tu tak ada. So korang memang ada Kau nak cakap satu-satu kat punya kamera, ni depan lah. kamera pun payah kan? Ya. Macam tak. So kiranya korang macam ada satu-satu hubungan lah. Maksud macam kau dengan Sukia. So aku dengan aku cakap Kau aku dengan nasi kandar kita settle sini lah. Oh, lepas tu Ini maybe perlukan masa kot. kau nak space lah. Ya doh Aku tapi ada ada ramai makanan. Aku ada banyak makanan yang aku macam tak dapat dah. Apa? Aku memang makan tinggal. Antara salah Maggi Sukia. Aku cakap Maggi Sukia tumbuk kau. Semua. Oh semua. Aku makan tinggal. Gepuk tinggal. Dah makan tinggal mi tarik. Aku dulu kerak agak sebelum bulan puasa kerak agak makan mi tarik kan. Aku tinggal mi tarik. Apa kau ah? Aku mesti buaya, mesti semua punya aku try. Weh. Kau. Tapi aku nak sedih dengan ni. Dengan dia orang punya Kau dah apa, puas kau renaissance. tinggal lah? Tinggal lah bro, tinggal. Weh. Lepas makan dia orang tinggal. Patutlah. Apa? Patutlah aku tak muat. Ini plastik tak air ke apa? Ni gila aku bagi, aku ulut dalam kamera dia. Oh ada dah kena nampak ah. Oh, dia kena halau sebab isap rokok tu. Jangan isap rokok kat sini. Oh ya? Pergi sana. Orang ni pun bijak agak tu. Jangan isap rokok kat sini. Ah. Kita open space ni jangan isap rokok kat sini. Orang kat stadium. Orang Kita ramai orang kat orang. stadium, orang workout, orang lari, orang jogging, orang buka puasa. Kau pergi Inilah kedai. contoh Ha, kerokok yang tak bertauliah. Ya, betul. Korang nak merokok Tengok korang ni. tak korang ha. Ya, dia jogging Kau sial. ni nak ui Dia suka hati korang lah. muntah lagi. Tapi yang isap rokok bertempat lah dulu, common sense lah bro. Orang lain pun ni sokok Aku lah. baru je nampak lalu kat FYP aku orang Indo puji
cakap, oh aku datang ke Malaysia, aku suka satu culture ini. Dia tak cakap tak isap rokok lah. Dekat public dia cakap kat KCC tu dia tunggu je orang isap rokok tapi tak ada. Faham? Oh memang dia itu dia punya goals tunggu siapa yang sakut public. Tahu dia cakap sofa dia tunggu lah. Sofa dia tengok, dia try tengok tak ada lagi lah. Oh ya kan Malaysia so crazy kan. Tak ada. Tapi betul lah mokok concern sikit. Ini kat dalam stadium open space. Betul. Bawa budak, ada parents bawa budak, anak-anak ke baby ke apa. Betul. Aku ni macam baby. Babi. Kalau kau apa buka puasa yang paling syahdu lah. Empuk lah. Oh yang ngepuk. Aku Aku rasa yang boleh lawan yang gepuk, yang aku rasa boleh predict lah, nasi kabu lah. Nasi nasi kabu. kabu. Ya doh aku nasi kabu tak try lagi lah tahun ni. Dia kalau nasi kabu yang paling best nasi kabu. Lepas tu ada ayam madu. Ayam madu Makan madu. Aku favourite aku nasi kerabu daging bakar tu. Aku tak masuk daging bakar. Tak Sebab masuk, daging bakar tu kering. Oh ya tu kalau Kau pasang lah. Pasal hisap dulu. Kau ambil Aku makan balik. Macam siput sedap lah. pedes ya. Lemak bakar kena tak? Lemak bakar kena tapi aku tak suka lah. Kau tak suka lemak. Kau lah kau fitnya orang lah. Kau ni lah. Kau lihat. Aku tak cerita sambung. Aku ni tu kalau makan Kau makan lemak bakar? nasi dengan popiah. Favorite order aku. Aku lemak boleh makan kalau bakar. Kalau kat Kelantan famous lah tu. Apa nama bakar? Lemak bakar. Dia ada Okey ni lemak bakar tu Kelantan punya culture lah buat tangga KL. tak tahu lah. Tapi ada satu kedai tu memang khas. Memang orang datang sana sebab lemak bakar. Sebab lemak bakar. Lepas tu kau tengok daripada jauh. Kat Kelantan dia aku cakap selayang apa ni. Apa selayang? Lepas tu kau tengok daripada jauh, kau lalu highway, dia highway tau, jalan besar. Kau tengok daripada jauh kau dah nampak dah asap. Tu kedai lemak bakar tu. Tapi aku pernah makan, lemak tu. Ni tu. Dia jenis yang macam sebab aku suka lemak bakar, aku boleh telan kalau lemak bakar ke. Kalau contoh Hilang bau kambing rebus ke apa kan, gada lemak aku tak masuk. Kalau makan kambing? bakar, favorite tu. Ada setengah orang Sebab aku ikut sunnah Nabi. Kambing? Orang kata nak makan kambing kan makanan kepada Nabi. Aku yang itu je yang baik-baik aku ikut makan-makan aku ikut lah. Tak tapi betul lah. Aku tak suka kambing. Kau tak suka kambing ke? Aku suka kambing. Tapi kakak aku tak suka. Lepas tu dia cakap kalau bau. Lepas tu aku cakap bau tu lah yang buat sedap ke. Aku rasa lah, pada aku lah. Bau tu yang buat rasa macam, ni kambing ombel. Dia aku suka lemak bakar tu. Bila gigit kan dia macam cair-cair kan. Oi. Dia juicy tu, melted tu. Aku memang tak jenis tak suka lembu punya lemak, aku tak suka. Oh ya? Dengan perut. Kau makan perut? Ya, perut tak. Perut kalau sup sedap lah. Ya, aku tak suka. Sebab aku kau takut makan lemak sebab naik lemak ni dia. Naik lemak lah kau ni usah lah. Banyak buat dari lemak Dia lah tahu dia. aku tak suka kalau macam lemak benda semua. Dia kalau makan dekat apa langit-langit, dia langit. Langit. Sky. Betul ada langit tu. Awan. Sky Tu awan. Tu awan. cerah langit. tau. Dia cerah sebab lampu. Smart road ni. Kenapa kita tak view ke sini Itu lah tadi. Aku nak tanya tapi macam tak apa lah. Tak apa lah. Tapi nampak kan? Nampak. Sebab aku cakap ni lampu 4 ni. Aku bagi tahu technician lah. Aku dah suruh repair berapa kali lah. Lampu 4 ni tak ada hidup. Aku apa lah makanan aku tak ingat lah. Aku semua Perang Roti Tujuan aku tak suka roti john. Aku kurang Aku tak tahu lah. Aku memang daripada dulu aku tak suka roti john. Beli boleh tapi tak habis tu. Ya? Aku rasa dia punya mix. Kau faham tak? Kau roti lepas tu kau letak sos yang banyak-banyak tu aku rasa aku tak kena. Aku Sebab aku tak suka kalau- burger Ramly pun aku tak suka. Oh sebab sos lah. Sebab Melampau sangat dia punya sos-sos, dia punya basah-basah tu. Sampai dah bengkak dia punya roti. Bengkak lah. Bengkak tu. Kau panggil bengkak lah. Bengkak kot. Habis? Tak tahu lah. Aku first time lah. Aku tahu lah. Kembang. Kembang Kembang kot. Aku tak pernah jumpa orang Kau tu sebelum bengkak makan kan. tu kau ada beef dengan dia, kau bergaduh. Bengkak kan. Dia macam yang ada situasi yang aku cerita wah yang kat burger RM4 ada rumah aku tu. Dia minta burger banjir. Burger banjir. Dia nak sos lebih, semua lebih. Aku nasi kandar macam aku rasa tu kot sebab aku nasi kandar pun aku tak suka banjir. Oh, kau tak suka banjir Aku suka macam ngam-ngam. Kuah tu. Portion nasi tu dengan kuah tu dia sama. Faham. Asal tak boleh masuk lah.
Tak ada masuk muak. Sup. Sup boleh lah. Sup anjing. Sup anjing ke? Sup. Sup memang manja bro. Nama pun sup. Sup tsunami kan. Sup dah lepas tsunami. So ada tenggelam ah. Wah. Apa ni? Tu lah. Aku rasa tak nak buat banyak ni. Ha. Nanti podcast raya kita bagi lah lebih sikit. Bila apa raya? Tanya dia orang tak? Bila podcast raya nak? Kau nak bila? Raya pun tak tahu bila je Bila tu? Dia antara Jumaat atau Sabtu kan? Ha. Ha. Sekejap Apa tengok bulan? Tu dia nak luban. Ada lupa. Wih dah bunyi guru. Khamis tu. Mana ada? Raya. Tak ada. Bukan tu punya main gendang lah dekat stadium Ha, kan. kita kat stadium lah. Ultras lah tu. Kata ada lah Ultras ni. Kata raya masuk. Tak. Starting tu Song of the week lah. Kau duit. Song of the week. Bukan apa sebab aku terkejar-kejar aku nak salam maghrib ni. Oh. Sekarang kau apa? Gol 8. 8 dah tu. Ha. Gol 8 minit. Isyak 8-5 minit. Okey lah, so duit. Kantoi lah. Song of the week guys minggu ni. So duit aku minggu ni. Aku nak restu ayah bonda. Apa dia? Restu ayah bonda. Anak Gonda? Restu anak Gonda. Oh restu ayah Bonda. Restu ayah Tak, Bonda. Anak Gonda. tak lagu raya belum. Belum. Ini Tak ada lagu lagu lain aku ada tu. Cuma ni hari ni tak expect pula tu. asal lah tak expect. Lah asal tak expect lah. Kacik lagu lain tu. Aku kacik dengan lagu di Siro tu. Hari-hari aku dengar tu. Lagu apa? Lagu Bruno Mars, Mas Bruno. Itu dah minggu lepas. Mana dah tak Itu cakap minggu lepas. sahur. Oh tak cakap? Ada. Mana ada? Tak kau. Aku dance with me. Dance with me. Dance with me. Fall with me. Dance with me. Bukan lah. Lagu apa? Bukan lah. Dance with Bruno me. Mars lah. Oh. Dance with me darling. Lagu baru ke? Lagu dari album baru dia? Ha. Oh, Dance with me. Okay. Menarilah denganku. Dance with me. Asal lagu tu lagu baru kan? Asal cepat sangat untuk kau jadikan seorang duit. Tahu sedap lah. Tak ada lah, sebab Faham. sebab tak tahu bagi aku lagu tu sweet doh, lagu tu sweet, lepas tu lagu tu sedap, lepas tu lagu tu dia almost like mengingatkan aku macam sama-sama macam apa When I Was Your Man. When I was your man. Dari vibe tu lah. When I was your man. Lagu dari mana sih aku yang Bruno Mars daripada tadi? Dance with me. Aku lagu Bruno Mars juga. Kau minat Bruno Mars album baru. Mana ada? Dance with me darling. Mana tu? Kau dengar satu Rizky Rozi. Tak lah, album ni kau dengar tu kan? Aku lupa tu. Risikokan semuanya kan? Aku nak lagu aku sound untuk minggu ni lah. Risikokan segala hal. By Mas Bruno. Soal duit aku memandangkan this band is coming to Malaysia. Fiz O2. Weh. Oh Tuhan, Ku cinta. Dia. Yang tu betul lah. betul aku tak? Fiz yang nyanyi lah. Betul lah gila. Betul gila. Menyesal lah aku pilih. Kasbara nyanyi. Ni lah gila. Lagu bukan lah, lagu Fiz Tarot lah. Tarot. Tarot apa? Bukan, tarot kau nak pusing apa lagi? Tarot semuanya. Tak adalah O2 lah, O2. Oh Tuhan. Dia bukan O2 bro, dia O2. Dia cakap Tuhan. dia. Oh tuan, oh koma tuan. tuan. Dia macam kalau kau tahu bahasa-bahasa English yang Puan kuitil. puan dan puan puan. Bukan, dia oh lord. Oh Lord. Oh. English Tuhan. dulu lah, tapi dia dalam bahasa Indonesia, oh tuan lah. Oh tuan. Oh Tuhan ke? Oh Tuhan. Oh tuan, oh tuan. Oh Tuhan. Tuan. Tuhan. T-U-A-N. Oh Tuhan. Dan Puan bulan. kan. Bukan, itu 24. Carrot magic. Super magic For 20 karat in the magic. In the air. Dah. So, Dia maybe this podcast akan jadi quick short lah kot. quick. Sebab kita buka puasa pukul 7.30, 2.27. Sekarang And then sekarang pukul 8. 5.5 jam lah kita buat. So, bagi masa untuk kita orang semayang apa semua tu. tak boleh ni pun. Tak boleh. Minggu ni je lah. Asal kau nak sambung pukul ni? Tak. Buat part 2. Tak payah. Tadi. Jangan bagi muka sangat korang ni. Tak minta banyak-banyak. Like pun tak dapat tau. Dah. Kita Like dah belum lagi. janjikan dah. Dia sebenarnya asalnya kita nak buat podcast bakal lemang. Ya. Cumanya
Lemang tak kita tahu macam mana. kesuntukan masa satu. Satu lagi kita kesuntukan material, source. Material. So kita tak boleh nak buat lah. Lagi satu material lah aku rasa. Kita tak ada dia punya apa orang cakap, facility yang cukup lah. Facility, lepas tu Macam bahan lagi. Macam lighting, macam kamera, Betul. macam aku cakap source. So maybe podcast lama tu maybe tak kesampaian lah. So that's why kita buat podcast bar buka puasa, podcast Betul. beli barang dekat bazar, podcast ni tu, podcast sini. So maybe this is the most yang kita boleh buat lah. Tapi kita post esok hari Sabtu, betul tak? Betul. So hari Sabtu ni kalau kau tengok, kebetulan tengok podcast kita tu tahu lubang untuk sponsor kita bakal lemang. Untuk podcast raya bagi tahu lah. Oh, tahu lubang. Tak ada kenalan lah. Ada kenalan lah yang boleh. boleh, Oh boleh, bang, boleh, saya ada boleh. kenal ni lah. Bang, bapak saya jual lemang lah. Kalau abang nak makan lemang boleh beritahu saya. Macam tu lah. Alright, so that's all for this episode lah. Sikit-sikit bang, tak apa. Terima kasih. Okay, untuk episod berapa minit? Aku rasa dalam setengah jam ke 4 minit. Aku sampai 40 minit kat tadi. Apa? Kita awal kak. Okay, kita jumpa dekat podcast Raya. Ya. Yang akan datang. Yes, Dan thank lagi you. satu, ada seminggu lagi untuk sponsor baju. Mana tu kan, lagi. Tadi dah lock kurta kan? Oh ya ke? Boleh lah, boleh lah. So closing lah. Tapi ni je untuk podcast. Buka puasa. Kita puasa 29 lah, episod 29. Podcast lagi kita episod 30. Oh, cantik sia. Oh ya, cantik. Oh, 30 podcast raya. Ini saja Cukup untuk sebulan lah. sebulan ni lah. Cukup sebulan. Sebulan lah, dia macam setiap hari kita post untuk 30 hari. Make sense kan? Make sense. So siapa-siapa yang belum like, share, subscribe, please like, share, subscribe. Sebiasa- Kita minta maaf sebab atas kekalutan dan juga kekacauan. Atas kekurangan fasiliti ke apa yang korang tak puas hati ke kan. Macam ni Benda lah korang bila nak kita kan. buat aktiviti di luar. So maybe next time kita boleh improve. Yes. Maybe next time kita boleh buat lebih baik. Biasa kita akan lebih fokus insyaAllah. Preparation lebih baik. So Yeah. thank you. Assalamualaikum. Please puasa sampai habis. Ya, sikit lagi. Habiskan sikit lagi. puasa anda dengan penuh barakah dan insyaAllah kita semua boleh dapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. InsyaAllah. So, dah start dah tau. Biar rajin-rajin ke camp mulai ke. Okay, insyaAllah. Apa? So thank you, that's it. Bye. Assalamualaikum. Bye.